Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Akira binti Muhammad Arsli. Saya ingin menjemput semua warga Pulau Gangsar untuk datang memeriahkan lagi program Sukaneka Ceria 2026. Program kami akan berlangsung pada 20 Ogos 2026 pada hari Khamis, bertempat di Stadium Sultan Azhar Shah bermula pukul 8 pagi hingga 1 petang. Yang pertama, program ini menyasarkan penglibatan aktif daripada ibu bapa atau penjaga bagi setiap sesi sukaneka bersama kanak-kanak. Kedua, program ini menyasarkan 100% kanak-kanak dapat menyelesaikan kesemua stesen aktiviti yang disediakan bersama ibu bapa atau penjaga. Ketiga, setiap acara yang dirancang adalah mengikut tahap perkembangan psikomotor kanak-kanak. Keempat, program ini dirancang bagi memenuhi kurikulum standard Prasekolah Kebangsaan KSPK. Yang terakhir, kami komited untuk memastikan program yang dirancang ini berjalan dengan padat, kemas dan selesai sepenuhnya mengikut masa yang telah ditetapkan. Program ini dilaksanakan bertujuan untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang menyeronokkan kepada anak-anak anda melalui program Sukaneka Ceria di samping melatih interaksi sosial kanak-kanak bersama ibu bapa dan komuniti di luar bilik darjah. Program ini sangat penting untuk memperkukuhkan hubungan institusi pendidikan dan komuniti melalui penglibatan secara langsung ibu bapa dalam pendidikan anak-anak. Selain itu, program ini juga membantu kanak-kanak membina keyakinan diri dan kemahiran sosial mereka. Di samping itu, kami juga ingin mempromosikan budaya hidup sihat kepada masyarakat serta menjadi ejen penyatuan komuniti secara sihat. Kos yang dibelanjakan untuk program ini adalah sebanyak RM4,500 bagi menampung jumlah kehadiran ibu bapa dan komuniti dengan lebih ramai serta memberi pengalaman sukan yang profesional kepada kanak-kanak. Berikut merupakan syarat takkit bagi bajet yang digunakan untuk menjayakan program ini. Banyak aktiviti menarik menanti anda. Jangan lupa sertai kami di program Sukaneka Ceria 2026.